Okey. Salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan yang terdiri daripada saya, Kupendran, bersama Usha dan Banusri akan membentangkan tajuk peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam pembinaan jati diri dan perpaduan nasional. Bahasa Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai alat berkomunikasi, melainkan menjadi lambang identiti negara serta medium yang menyatukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Melalui pembentangan ini, kami akan menerangkan sejarah perkembangan bahasa Melayu, peranan dalam membentuk jati diri, cabaran yang dihadapi pada masa kini serta langkah-langkah yang mempukuhkan kedudukannya. Okey, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam menghubungkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Bahasa ini membantu mewujudkan keharmonian dan persefahaman dalam kehidupan seharian. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai wahana berkomunikasi dan menyampai ilmu serta nilai budaya masyarakat. Penggunaannya dalam pelbagai bidang membolehkan ilmu disampaikan dengan lebih berkesan. Dari aspek perundangan pula, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara berdasarkan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Okey, sejarah awal dan zaman penjajahan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pada abad ke-15, bahasa Melayu berkembang pesat dalam bidang perdagangan, pentadbiran dan hubungan diplomatik. Bahasa Melayu juga menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan yang digunakan oleh perdagangan dari China, India, Arab dan Europe ketika menjalankan urusan perdagangan di rantau ini. Walaupun negara pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, British dan sebagainya, bahasa Melayu tetap kekal digunakan oleh rakyat dan terus memainkan peranan penting dalam masyarakat. Okey, pasca kemerdekaan dan institusi. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu diberikan status rasmi bagi menyatukan rakyat serta membentuk identiti negara yang berdaulat. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1950-60 membantu memperkaya bahasa melalui penerbitan buku dan pembentukan istilah baharu dalam pelbagai bidang. Seterusnya, pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 telah mempukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Pembentukan jati diri dan patriotisme. Bahasa Melayu merupakan simbol identiti negara yang dapat mewujudkan semangat kebersamaan dan rasa hormat dalam kalangan rakyat. Selain itu, warisan budaya seperti pantun, syair, gurindam dan hikayat dapat dipelihara melalui penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga memupuk semangat patriotisme kerana digunakan dalam majlis rasmi, media massa serta lagu kebangsaan yang menanam rasa cinta terhadap negara. Bahasa ilmu dan kesepaduan sosial. Dalam bidang pendidikan, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama yang membolehkan semua rakyat mendapat akses pendidikan yang lebih adil. Penggunaan bahasa ini juga membantu generasi muda memahami hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia. Di samping itu, bahasa Melayu memudahkan komunikasi antara kaum dan seterusnya untuk mengukuhkan perpaduan serta kesepaduan sosial dan masyarakat. Cabaran semasa, globalisasi dan bahasa rojak. Okey, antara cabaran yang dihadapi ialah pengaruh globalisasi yang menyebabkan bahasa Inggeris semakin dominan dalam bidang ekonomi, teknologi dan pendidikan. Ramai juga beranggapan bahawa penguasaan bahasa Inggeris lebih penting untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, penggunaan bahasa rojak yang semakin berleluas dalam kalangan belia boleh menjejaskan keindahan dan tata bahasa Melayu standard. Okey, teknologi digital dan media sosial.
Majoriti kandungan internet menggunakan bahasa Inggeris, menyebabkan pengguna lebih terdedah kepada bahasa asing. Dalam bidang kecerdasan buatan atau AI pula, masih terdapat kekurangan sumber dan bahan dalam bahasa Melayu berbanding bahasa lain. Penggunaan media sosial seperti TikTok dan Instagram juga menyebabkan budaya singkatan dan ejaan yang tidak mengikut tata bahasa semakin menjadi kebiasaan. Okey, sikap pendidikan dan sektor swasta. Masih terdapat tanggapan bahawa bahasa Melayu kurang sesuai digunakan dalam bidang sains dan teknologi. Sedangkan bahasa ini mampu berkembang seiring dengan kemajuan semasa. Di sektor swasta dan korporat pula, sesetengah pihak kurang menikberatkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan berkomunikasi perniagaan. Selain itu, tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar berbeza-beza disebabkan faktor keluarga, persekitaran yang pengaruh di sosial media. Okey, langkah pengukuhan. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif seperti debat, forum dan penulisan kreatif untuk menarik minat pelajar. Kerajaan dan industri teknologi juga perlu membangunkan lebih banyak aplikasi serta kandungan digital berkualiti dalam bahasa Melayu juga. Di samping itu, penggunaan bahasa Melayu perlu diperkasakan dalam sektor awam dan swasta, manakala Dewan Bahasa dan Pustaka bersama institusi pengajian tinggi perlu memperbanyakkan penyelidikan dan penghasilan istilah baru. Okey, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu merupakan teras identiti negara dan memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Walaupun berhadapan dengan cabaran globalisasi dan berkembangkan teknologi, bahasa Melayu masih mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan kekal relevan. Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan, institusi pendidikan, media, sektor swasta dan masyarakat perlu bekerjasama bagi memastikan bahasa Melayu terus dimanfaatkan demi kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Okey?